نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjadi video terakhir bagi program Santunan Al-Aitam. Dengan ini saya akan maklumkan dana yang telah terkumpul daripada hari pertama video ini dikongsi sehingga hari ini. Sebelum pihak kami maklumkan dana yang telah terkumpul, sukanya untuk saya ingatkan bahawa tujuan program ini adalah untuk membeli kelengkapan Hari Raya Aidilfitri kepada anak-anak yatim di Pertubuhan Nur Kasih Taiping Perak. Dan sekaligus akan adanya jamuan berbuka puasa ataupun iftar bersama mereka, dan akan adanya juga penyerahan duit Hari Raya kepada mereka. Oleh itu, sumbangan yang terkumpul ini keseluruhannya dibelanjakan seperti apa yang dinyatakan sebentar tadi. Jadi, untuk pengetahuan semua, jumlah dana yang diperlukan untuk melancarkan program ini adalah sebanyak RM1,000. Jadi, sehingga ke hari ini, dana yang telah terkumpul adalah sebanyak RM700. Oleh itu, baki yang diperlukan lagi adalah sebanyak RM300 sahaja. Selain itu, pihak kami ingin memaklumkan bahawa 15% daripada jumlah keseluruhan sumbangan program yang dikumpul akan digunakan untuk kewangan fizikal program seperti bayaran dewan, bayaran makanan iftar dan lain-lain bagi melancarkan program ini. Oleh itu, kami menyeru kepada semua yang menonton video ini untuk turut sama-sama membantu dalam menyempurnakan jumlah dana yang ingin dicapai. Kami juga ingin memaklumkan sumbangan bagi program ini akan diterima sehingga jam 12.30 hari esok, iaitu bersamaan 18 Mac 2025. Jika video ini ditonton selepas masa dan tarikh tersebut, maka sumbangan anda akan dipanjangkan kepada program yang akan datang yang melibatkan anak yatim juga. Oleh itu, kami memohon sekali lagi untuk anda membantu kami dalam memberikan sumbangan ataupun membuat hembahan mengenai video ini. Akhir sekali, pihak kami terbuka untuk berkongsi risik dan salinan pembelanjaan kepada tuan-tuan dan puan-puan jika ingin membuat pengesahan. Selain itu, jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menyalurkan sumbangan kepada Pertubuhan Nur Kasih, boleh terus salurkan ke nombor akaun yang tertera di sini. Semoga dengan sumbangan ini dapat membantu mereka dan memberikan kebahagiaan kepada mereka untuk menjelang Aidilfitri yang akan datang. Jadi itu sahaja daripada kami. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.